Pada hari ini, kami akan membentangkan GWCP 1042 iaitu penulisan akademik yang bertajuk Pengaruh Media Sosial Terhadap Penggunaan Bahasa Melayu. Seterusnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Emberi Ashika binti Marzairi dan saya dari kelas Matematik 3. Hai, nama saya Siti Nur Hidayah binti Zainuddin. Saya dari kelas Matematik 3. Dan saya Raja Nur Ashikin binti Raja Ibrahim dari Matematik 3. Terimalah persembahan kami. Baiklah, untuk objektif pembentangan kami akan menjelaskan kepentingan media sosial, menjelaskan peranan media sosial terhadap penggunaan bahasa Melayu, mengenal pasti faktor bahasa dalam dunia digital, mencadangkan cabaran untuk memartabatkan bahasa Melayu, mencadangkan langkah untuk memartabatkan bahasa Melayu. Yang ketiga, perubahan bahasa semakin ketara dalam perbualan digital. Media sosial ini dapat meningkatkan kekerapan sesuatu individu ini untuk berinteraksi dan juga untuk menulis. Walaupun mungkin tidak formal, peningkatan kekerapan penggunaan bahasa termasuklah bahasa Melayu ini kita dapat lihat dalam pelbagai media sosial seperti TikTok, Instagram dan Thread. Untuk kepentingan bahasa Melayu, penyebaran maklumat berbahasa Melayu yang pantas. Pelbagai agensi kerajaan, media arus perdana dan individu menggunakan bahasa Melayu untuk menyebarkan berita, ilmu dan juga kandungan yang pantas dan mudah diakses, membolehkan bahasa Melayu ini kekal relevan dalam arus digital. Seterusnya, untuk kepentingan bahasa Melayu yang ketiga, pembentukan komuniti bahasa dan budaya. Media sosial membolehkan pengguna bahasa Melayu dari pelbagai latar belakang berhubung, bertukar maklumat dan membincangkan isu-isu bahasa ataupun budaya. Seterusnya, ianya dapat memelihara identiti kebahasaan. Kita masuk kepada peranan media sosial. Peranan media sosial yang pertama adalah komunikasi dan juga interaksi sosial. Yang pertama, media sosial ini dia dapat menghubungkan kita tanpa sempadan. Contohnya, media sosial ini dapat membolehkan individu untuk berinteraksi dan berhubung dengan rakan-rakan, komuniti sekeliling dan keluarga kita sendiri tanpa batasan geografi dan juga masa. Ini mengeratkan lagi silaturahim antara persaudaraan itu walaupun terpisah dengan jarak yang jauh. Kemudian pembentukan komuniti maya. Platform media sosial ini dapat menjadi tempat berkumpulnya individu dengan minat, hobi ataupun pandangan yang sama. Contohnya seperti kumpulan peminat fotografi, forum dan juga keibubapaan. Seterusnya, untuk peranan media sosial, peranan komunikasi dan interaksi sosial, iaitu komunikasi segera ataupun instant communication. Menyediakan saluran komunikasi yang pantas seperti mesej peribadi, panggilan video dan perkongsian status yang nyata. Seterusnya, masuk ke peranan media sosial iaitu peranan penyebaran maklumat dan juga berita, iaitu saluran maklumat pantas dan luas. Media sosial membolehkan penyebaran maklumat ni berlaku dengan cepat ke seluruh dunia. Jadi berita ni dapat disampaikan secara real time tanpa menunggu siaran rasmi di televisyen atau surat khabar. Seterusnya,
peranan media sosial adalah media sosial ini merupakan platform komunikasi dua hala. Okey, penggunaan media sosial ini bukan sekadar untuk menerima maklumat sahaja, tetapi juga boleh memberikan pandangan, komen dan juga berkongsi semula. Okey, hal ini juga dapat mewujudkan interaksi antara pihak media, kerajaan dan juga orang awam. Seterusnya bagi peranan media sosial, peranan penyebaran maklumat dan berita adalah akses mudah untuk semua golongan. Sebagai contohnya adalah pengguna boleh mendapat pelbagai maklumat hanya melalui telefon pintar. Ianya juga membantu masyarakat yang tinggal di kawasan luar bandar untuk mendapat info semasa. Contohnya macam mana? Kan? Jadi contohnya penyebaran maklumat tentang wabak, bencana alam ataupun pilihan raya. Kemudian, untuk peranan penyebaran maklumat dan berita ini juga, selain daripada apa yang dikatakan saudari sebentar tadi, kita juga dapat menggalakkan keterbukaan dan juga ketelusan. Okey, media sosial ini dapat membolehkan masyarakat untuk memantau isu semasa dan juga untuk menilai ketelusan maklumat yang diterima itu sahih ataupun tidak. Okey, hal ini juga dapat menjadikan mata dan juga telinga rakyat dalam memastikan maklumat yang disampaikan itu adalah betul dan tepat. Baiklah, untuk peranan media sosial, peranan penyebaran maklumat dan berita mempunyai pelbagai cabaran dan juga risiko. Sebagai contohnya, saya bagilah risiko penyebaran maklumat palsu. Sebagai contohnya, walaupun penyebaran maklumat ni pantas, penyebaran tanpa kawalan ni boleh menyebabkan berita palsu tersebar luas di seluruh pelosok internet. Contohnya macam kita tahu, macam kita di TikTok lah. Kalau di TikTok banyak berita palsu yang kita baca-baca je percaya terus. Betul-betul. Banyak sangat. Sepatutnya kita kenalah cari maklumat tu betul-betul. Kita kena pastikan kesahihan berita tu sebelum percaya. Baru kongsi. Ya. Dan kita perlulah juga bersikap berhati-hati dan tabayun, iaitu kita perlu semak kesahihannya sebelum berkongsi. Baiklah, kita masuk kepada cabaran penggunaan bahasa Melayu dalam media sosial. Yang pertama, yang ini sangat-sangatlah ramai guna. Lagi-lagi generasi kita zaman sekarang. Jadi penggunaan bahasa rojak ataupun juga campuran. Ini merupakan isu yang paling ketara. Jadi media sosial lah yang paling banyak kita boleh detect diorang menggunakan bahasa rojak ini. Sebab media sosial ni menjadi medium yang popular untuk kita campurkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris ataupun bahasa lain dalam satu ayat atau juga perbualan. Macam kita borak-borak dengan kawan. Contohnya, I'm going to lunch kejap lagi. Tak sure lah pula. Macam tu lah lebih kurang. So amalan ni yang dianggap ringkas dan moden, sebenarnya dia dapat menjejaskan struktur dan tata bahasa Melayu baku. Jom next. Seterusnya, untuk cabaran penggunaan bahasa Melayu dalam media sosial ini, kita sering terjumpa dengan penyalahgunaan tata bahasa dan juga ejaan. Betul tak? Betul-betul kan? Sebenarnya, awak tahu tak tujuan sebenarnya apa? Tak, diorang tak tahu. Okay, sebenarnya tujuan penggunaan tata bahasa dan juga ejaan ini adalah sebenarnya untuk kepantasan menaip dan juga penjimatan masa. Penggunaan ini sering mengabaikan peraturan tata bahasa dan juga ejaan yang betul.
Ini termasuklah dengan penggunaan singkatan, contohnya je, untuk sahaja, buat untuk buat, sekarang, SKRG untuk sekarang. Perkataan yang diringkaskan ini serta penggunaan simbol dan juga emotikan yang berlebihan yang menggantikan perkataan-perkataan tersebut. Banyak kan kita jumpa biasa dalam WhatsApp kan, kita biasa guna. Cuba korang teka, kita nak masuk topik apa sekarang? Kejap, tadi dah habis ke? Mana ada? Yang mengenai cabaran? Rasanya boleh. Rasanya dah habis dah. Rasanya kita nak masuk faktor ke? Betul. Betul lah. Ya, baiklah. Untuk faktor pula, faktor yang menyumbang kepada pengaruh media sosial. Okey. Okey. Untuk isi pertamanya adalah pengaruh rakan sebaya. Kita tahulah. Ya, rakan sebaya. Okey. Untuk pengaruh rakan sebaya ni, kita ada dalam penggunaan bahasa yang tertentu, seperti kita guna slang dan juga bahasa rojak yang korang cerita tadi kan. Ya, dalam kumpulan social media ni, dia jadi normal dan ikutan lah untuk kita guna slang dan bahasa rojak ni. Memang sangat seiras dengan kita. Dan menjadi kebiasaan untuk kita Bahati. semua. Betul, Ya. rasa bati. Okay dah. Lagipun dia mudah juga kan untuk Ya. kita nak cakap pantas apa semua tu. Okey, baiklah, kita masuk ke faktor yang seterusnya bagi menyumbang kepada pengaruh media sosial, iaitu cuba teka. Apa tu? Macam kita sekarang ni sifat Macam ni. santai tapi kita formal. Okey, jadi sifat santai dan tidak formal iaitu informality. Jadi kebanyakan interaksi di media sosial adalah santai. Biasa kita nampak kan dalam AI team, nampak? Betul. Okey, membuatkan pengguna berasa bebas untuk melanggar peraturan bahasa yang formal, yang sepatutnya kita guna formal. Kata je. Okey, seterusnya, faktor yang ketiga yang dapat kita perolehi adalah pendekatan visual ataupun visual culture. Apa tu? Sebenarnya penggunaan ini adalah emoticon dan juga meme. Oh, dan maybe. Seterusnya, kita masuk kepada faktor yang ketiga, iaitu pendekatan visual ataupun visual culture. Apa tu? Nampak? Kau tahu ke? Okey, mari saya terangkan. Okey, sebenarnya pendekatan visual ni adalah penggunaan emoticon dan juga meme untuk menggantikan perkataan ataupun ayat yang panjang. Hal ini dapat menekankan komunikasi visual berbanding tekstur yang lengkap. Okey. Apa lagi yang kita ada ni? Tadi kita faktor kan? Jadi Ada apa ni. lagi? Tadi kita dah cabaran. Jadi kali ni Okey, tak apa, korang tak tahu kan? tak tahu. Okey, sekarang kita akan masuk kepada peranan dan juga cabaran masa depan. Okey, untuk isi pertama saya adalah Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun DBP dan juga badan berkaitan akan menggunakan media sosial sebagai platform untuk mempromosikan dan juga untuk mendidik penggunaan bahasa Melayu yang betul, kreatif dan juga menarik. Mereka nak tekankanlah 3 kriteria tu dalam penggunaan bahasa Melayu kita pada hari ini. Betul. Jadi, pendidik, apa peranan dan cabaran dia? Apa ya? Okey, baiklah, baik saya tahu. Saya akan bagi tahu. Jadi, pendidik ni dia akan menerapkan kesedaran berbahasa yang tinggi dan juga mendisiplinkan pelajar agar tidak terbawa-bawa amalan bahasa media sosial ke dalam penulisan formal. Contoh, kita lah sebagai pendidik nanti, satu hari nanti kita perlu terapkan kesedaran berbahasa yang tinggi. Walaupun kita bukan cikgu bahasa Melayu,
dan kita sebenarnya cikgu matematik, tapi kita kena juga terapkan kesedaran berbahasa Melayu. Betul. Mana? Pandai lah. Pandailah tadi. Okey. Kemudian kita masuk kepada peranan dan cabaran masa depan untuk penggunaan masyarakat. Okey. Masyarakat ni perlulah mempunyai kesedaran dan juga tanggungjawab diri untuk menggunakan bahasa yang lebih sopan dan lebih teratur walaupun dalam komunikasi yang tidak formal. Hal ini bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara dua orang. Tadi kita dah ada kepentingan, kita ada peranan, kita ada apa ni? Faktor. Lepas tu kita ada peranan dan juga cabaran kan. Jadi agak-agaknya semua tu kita dah bagi tahu. Apa kata kita simpulkan? Boleh tak kalau awak simpulkan? Bagi kesimpulan pendapat awak. Baik, okey. Secara kesimpulannya, pada pendapat saya lah, secara kesimpulan saya, media sosial ni adalah medan pertempuran baharu bagi bangsa Melayu. Ia berfungsi sebagai alat yang berpotensi untuk mengembangkan jangkauan dan memperkayakan ekspresi bahasa Melayu. Namun begini, pada masa yang sama juga, dia membawa risiko lah pencemaran dan kemerosotan kualiti yang perlu kita atasi melalui macam pendidikan diri, kesedaran diri dan juga promosi bahasa yang kreatif dan berterusan. Itu je. Juga awak? Itu juga kesimpulan? Rasa sampai situ je lah kita ni. Chicken? Rasanya tu je. Saya pun dah tak ada apa. Semuanya dah diberitahu oleh saudara Siti, saudara Amber. Jadi itu sahaja pembentangan daripada kami. Bye. Terima kasih. Depan.